Selamat datang ke paparan video interaktif mengenai awal peradaban masyarakat Iban di Tembawai Tampun Juah. Kajian ini merupakan satu usaha untuk menelusuri akar umbi dan asal-usul masyarakat Iban, sebuah komuniti yang kaya dengan warisan di Kepulauan Borneo. Berdasarkan hasil penyelidikan Gregory Kiai, kita akan melihat bagaimana tradisi lisan, rujukan sejarah, dan bukti arkeologi bertemu untuk menceritakan legenda serta sejarah di lokasi keramat, Tembawai Tampun Juah. Masyarakat Iban merupakan kelompok etnik terbesar di Sarawak. Dari sudut sejarah antropologi, mereka dipercayai berasal daripada rumpun Austronesia. Sejarah panjang mereka bermula sejak gelombang migrasi awal manusia ke rantau ini, kira-kira 45,000 hingga 50,000 tahun yang lalu. Melalui proses adaptasi budaya yang dinamik dan perpindahan yang berterusan, masyarakat Iban berjaya membentuk jati diri mereka yang unik seperti yang kita kenali hari ini. Perjalanan sejarah Iban banyak ditentukan oleh corak migrasi mereka. Aliran perpindahan utama dipercayai bermula dari kawasan Hulu Kapuas di Kalimantan, sebelum mereka merentas sempadan semula jadi menuju ke lembah Batang Lupa. Menjelang abad ke-16, penyebaran ini semakin meluas ke lembangan sungai utama yang lain seperti Sungai Saribas, Batang Ai, dan seterusnya ke Batang Rejang. Sungai-sungai inilah yang menjadi nadi-nadi peradaban mereka. Apakah yang mendorong perpindahan besar-besaran ini? Terdapat beberapa faktor utama. Pertama, tradisi berjalai, iaitu budaya merantau untuk mencari pengalaman dan ilmu. Kedua, faktor ngayau atau budaya peperangan yang melambangkan keberanian. Selain itu, faktor ekonomi seperti perdagangan tajau atau tembikar purba turut memainkan peranan penting. Bagi orang Iban, tajau bukan sekadar bekas simpanan, malah ia adalah simbol status sosial, kekayaan dan maruah keluarga. Tembawai Tampun Juah, penempatan legenda asal masyarakat Iban, dipercayai terletak di Sanggau, Kalimantan Barat yang dianggap sebagai tempat asal nenek moyang masyarakat Iban sebelum mereka berhijrah ke kawasan lain seperti Sarawak. Menurut kepercayaan asal masyarakat Iban, pada zaman dahulu manusia hidup bersama petara yang bermaksud Tuhan sebagai kuasa tertinggi, serta orang Panggau iaitu makhluk dari kayangan yang mempunyai kuasa luar biasa. Kisah asal-usul ini diwariskan secara turun-temurun melalui tradisi lisan, seperti cerita rakyat yang disampaikan oleh generasi tua kepada generasi muda. Kepentingan Tembawai Tampun Juah, simbol asal-usul masyarakat Iban, dianggap sebagai tempat asal nenek moyang masyarakat Iban sebelum mereka berhijrah ke kawasan lain. Dijadikan rujukan penting dalam memahami sejarah awal dan peradaban masyarakat Iban. Yang kedua, pusat identiti dan warisan budaya, diwariskan melalui tradisi lisan seperti cerita mitos. Membantu mengekalkan identiti, nilai budaya dan sejarah masyarakat Iban dari satu generasi ke generasi yang lain. Yang ketiga, tapak bersejarah bagi masyarakat Iban. Walaupun bukti fizikalnya terhad, kawasan ini masih dianggap sebagai tapak bersejarah yang penting kerana berkait rapat dengan legenda asal-usul masyarakat Iban. Masyarakat Iban mempunyai pegangan hidup yang kaya dengan nilai tradisi dan kerohanian. Tunjang utama budaya mereka bermula dengan kepercayaan Kaharigan, di mana mereka mempercayai kewujudan Tuhan Tunggal. Melalui konsep pengarap lama, masyarakat Iban meyakini bahawa setiap unsur alam semesta seperti gunung, sungai, angin dan pokok mempunyai semangat atau rohnya yang tersendiri. Dunia luar biasa juga menjadi sebahagian daripada kosmologi mereka melalui kepercayaan terhadap dunia gaib. Mereka mempercayai kewujudan Panggau Libau dan Gelung Batu Nakong sebagai alam kediaman dewa-dewi, manakala Menua Sebayan pula merupakan alam roh bagi mereka yang telah meninggal dunia. Selain itu, burung sering dianggap sebagai penjelmaan dewa yang membawa pengaruh besar terhadap adat dan pantang larang harian. Bagi menghormati entiti gaib ini, upacara keagamaan adat miring dilaksanakan. Ritual ini bertujuan untuk memberi makan kepada kuasa gaib serta memohon doa dan keberkatan daripada Tuhan atau petara. Dalam upacara ini, persembahan seperti pulut, telur dan air tuak disusun rapi di dalam piring atau dulang. Uniknya, setiap tata cara upacara ini mestilah dilakukan mengikut bilangan nombor ganjil bagi memastikan kesempurnaan ritual tersebut. Kesimpulannya, kajian tentang tempat ini membantu kita memahami sejarah awal peradaban masyarakat Iban di Borneo.
Tembawai Tampun Juah dianggap sebagai tempat asal legenda masyarakat Iban. Sejarah dan asal-usul masyarakat Iban dipelihara melalui cerita lisan, mitos dan budaya tradisional. Proses migrasi masyarakat Iban dari tempat asal mereka membentuk identiti serta budaya yang unik di Sarawak.